Malam Tarwiyah ini tuan-tuan adalah malam di mana sebagian ulama menyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu daripada Allah untuk sembelih Ismail. Rawi, maksudnya ditunjukkan kepada Ibrahim alaihissalam ada sesuatu perkara yang perlu dia lakukan. Arafah pula hari di mana Nabi Ibrahim mengambil keputusan, atau hari Arafah. Okay? Hari Raya Aidil Adha di mana pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim pada hari 10 Zulhijjah 8, 9, 10. Jelas tak? 8 hari bulan Nabi Ibrahim bermimpi untuk sembelih Nabi Ismail. Hari yang ke-9 Arafah. Okay? Yakin Nabi Ibrahim AS dengan keputusannya untuk mengorbankan Ismail. Hari yang ke-10 dia mengorbankan Nabi Ismail, tetapi ketika itu Allah menggantikan dengan sesuatu yang lain. Allah nak melihat pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Allah tahu apa yang dia sayang, tuan-tuan. Allah tahu apa yang menggembirakan hatinya. Kadang-kadang Allah test, ambil sesuatu yang dia sangat sayang, sedangkan Allah bukan mengambil dengan sesuatu yang kosong, Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Faham? Itu dia pengorbanan.